Baik ke tak baik ni? Baik. Saya ni panas ke, hujan ke, ribut ke, petir ke, saya tetap datang sebab saya tengok rakyat. Sekurang-kurangnya sedikit sebanyak dapat kita bantu pada mereka yang memerlukan. Saya nak beritahu, kita memang prihatin, kita tengok mana ada rumah yang rosak, kita boleh betulkan. Mana rumah yang dah runtuh, kita buatkan baru. Kita dah ada lebih 220 rumah seluruh negeri Melaka yang kita telah bantu. Separuh rumah baru, 110 rumah baru, 110 lagi rumah kita baik boleh. Jadi insyaAllah kalau dengar cerita macam mana jalan-jalan untuk tinggi saya rakyat, itulah naungan Melaka Saya Rakyat yang saya bawa sampai ke hati nurani masyarakat kampung yang patut dan layak menerima bantuan ini. Jadi kita tepukanlah kepada penyelaras Dun Gembira. Gembira ni kita tahu apa yang jadi. Apa pun kita mesti sama-sama kita birukan Gembira. Boleh? Jadi saya ucap terima kasih semua. Jangan tanya saya bila pilihan raya, kita tunggu 4 kali Jumaat. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.